Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Cikgu Syahriman. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Terlebih dahulu Cikgu Syahriman, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya bernama pada Pasir Putih, Kelantan. Selamat petang Cikgu, nama saya Carolina Clay Hassan. Saya berasal dari Sabah. Pula, nama saya Nur Atika binti Ali, berasal daripada Terengganu. Saya Nur Nazira, saya berasal daripada Kelantan. Nama saya Anisha Hira, berasal daripada Shah Alam, Selangor. Untuk soalan yang pertama, boleh ceritakan tentang latar belakang cikgu? Serba sedikit lah. Itu soalan pertama. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada bakal-bakal guru di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Nama saya Khairul Syahriman bin Muhammad, berasal daripada Kelantan, dan tahun ini adalah tahun yang ke-18 saya berkhidmat, dan sekarang ni saya berkhidmat di SMK Sungai Besi, Kuala Lumpur, dan ini adalah sekolah yang kedua bagi saya. 18 tahun ni adalah separuh lah daripada perkhidmatan saya, dan saya harap saya boleh meneruskan sampailah ke akhirnya nanti. Okey, untuk pengetahuan bakal-bakal guru semua, okey, saya merupakan graduan daripada Universiti Putra Malaysia, okey, dalam jurusan Sains Pertanian. Itu saja pengenalan ringkas bagi diri saya lah. Terusnya pula kita akan pergi kepada soalan yang... Untuk soalan yang kedua, apakah yang mendorong cikgu untuk memilih profesyen perguruan ini? Pertama sekali, faktor saya memilih untuk menjadi cikgu ni, faktor yang pertama ialah cikgu saya dulu. Dulu saya ni budak kampung, tak ada inspirasi untuk belajar, untuk jadi cikgu, tak ada. Tapi cikgu saya ni dia suka puji saya. Dia suka puji saya, dia kata saya ni macam pandai, boleh belajar. Tiba-tiba start daripada hari tu saya minat subjek dia. Bila saya minat subjek dia tu, lama-lama saya nak buktikan pada dia yang apa yang dia kata pada saya tu adalah betul. Bermula daripada satu subjek, lama-lama saya rasa saya dah boleh dah. Kita jadi minat untuk belajar. Itu adalah faktor yang pertama. Sebab tu bila adik-adik belajar nanti, keluar jadi cikgu nanti, jangan tinggal puji murid-murid kita selalu. Supaya dengan cara macam tu baru dia sedar yang dia ni orang kata ada masa depan. Okey, itu faktor yang pertama, cikgu saya dulu. Yang seterusnya saya teruskan, iaitu apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seseorang guru yang berjaya? Jelas cikgu? Jelas. Pada saya lah, dulu sebelum kita menceburi bidang perguruan ni, kita nampak kerja guru ni senang. Tapi bila kita masuk, baru kita tahu bahawasanya besar cabaran, besar tanggungjawab kita sebenarnya. Jadi pada saya, untuk soalan yang Cikgu Carolina bagi tahu tadi, saya rasa untuk menjadi seorang guru yang berjaya ialah, yang pertama, saya rasa cikgu kena tabah dan tidak berputus asa. Sebab apa cikgu? Bila kita berada dekat luar nanti, kita akan jumpa dengan macam-macam kerenah murid, macam-macam latar belakang murid, macam-macam tahap keupayaan murid. Ada murid yang sekali kita ajar dia dah okey dah. Tapi ada murid dah berkali-kali kita ajar pun dia, orang kata, stay sama. Sebab apa? Kebolehan murid ni dia berbeza. Memang Tuhan dah ciptakan macam tu. Sebab itulah kita ni, kalau boleh kita sabarlah. Selagi kita boleh, kita buatlah. Okey, soalan seterusnya, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan? Kepribadian sebelum masuk perguruan. Okey, yang pertama, paling penting sekali, cikgu kena yakin pada diri sendiri. Cikgu kena yakin yang cikgu boleh buat.
Kalau cikgu tak yakin memang habislah. Sebab apa? Kita tak tahu. Bila cikgu keluar nanti, kita semua tak tahu dekat mana kita akan ditempatkan. Kalau sekolah okey, alhamdulillah. Tapi kalau macam sekolah-sekolah yang tak okey tu, kita kata, sebab tu kita kata kita cuba buat yang terbaik. Kita cuba buat yang terbaik. Kadang-kadang jadi cikgu ni, kalau kita tengok ada sahabat-sahabat kita orang kata duduk jauh dekat pedalaman, dengan orang kata infrastruktur kurang, semua susah. Sebab itulah kita orang kata kita cuba buat yang terbaik. Cuba buat yang terbaik dan kita kena yakin pada kita yang kita boleh buat. Kadang-kadang benda tu kita rasa susah mula-mula je, tapi lama-lama kita akan rasa macam seronok benda ni. Kalau ikut daripada pengalaman saya tahun pertama saya masuk je posting, orang bagi tugas besar. Takbir dia panggil, dia terus bagi tugas yang besar. Saya balik rumah saya blur, saya tak tahu saya nak buat apa. Tapi mula-mula tu kita rasa macam kita boleh buat. Tapi kita rasa macam susah. Sampai satu tahap rasa macam nak berhenti. Tapi bila kita ada insan-insan yang orang kata sekeliling kita ni yang positif, bagi semangat dan kita yakin pada diri kita, dan alhamdulillah lama-lama tu kita rasa seronok. Rupanya kita boleh buat sebenarnya. Sebab tu sebelum masuk dalam diri ni, cikgu kena yakin pada diri cikgu, bahawasanya cikgu boleh buat sama macam orang lain buat. Kalau orang lain boleh buat, kita pun boleh buat. Berkenaan dengan latar belakang saya adalah Cikgu Nuria binti Abdullah, berkelulusan Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Awam Pendidikan daripada UTM. Dah berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia selama 24 tahun. Apakah ciri ataupun sifat yang cikgu rasa perlu disemai ataupun menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Dalam konteks cabaran masa kini, sebenarnya seorang guru tu berdasarkan pengalaman. Okey, pada mulanya kita mencuba, apabila gagal, kita cuba lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ciri-ciri lain dia, sebab setiap tempat yang kita pergi mengajar tu adalah berbeza. Contoh, sekolah menengah teknik Kelang, sekolah pertama yang dia ajar lebih kepada teknikal, dan pelajar yang dia ambil adalah pelajar yang kebanyakannya 4A ke atas dalam PMR. Okey, di situ mereka lebih banyak ikut dan mereka bukan gen yang terbaru ni. Okey, setelah berubah, setelah sambung belajar master, terus ke sekolah Tengku Ampuan Jemaah Kelang. Okey, di sekolah Tengku Ampuan Jemaah Kelang terdiri daripada pelbagai bangsa. Okey, ajar aktiviti untuk kelas hujung, ajar grafik komunikasi teknikal untuk kelas hadapan. Bila kelas hujung ni, ada yang terlampau ekstrim tak nak dengar guru. Dari situ kita dapat pengalaman. Apa kita perlu buat? So caranya adalah kita dekati dia perlahan-lahan. Kita dekat dengan dia. Tanya dia, kenapa datang sekolah? Untuk apa? Dari situ dia akan dekat. Makin lama dia akan dekat dengan guru dan dia akan sayang kepada guru. Bila dia mula sayang kepada guru, dia mula minat pada mata pelajaran yang cikgu ajarlah. Dari situ sekurang-kurangnya dia lulus mata pelajaran. Ini yang cikgu kata berdasarkan pengalaman. Kita tak akan dapat apa nak perlu tambah tu. Bila pengalaman dapat, yang ni tak boleh, kita cuba yang baru. Yang ni tak boleh, kita cuba yang baru. Itu yang dikatakan sebagai kalau dalam rancangan pengajaran pun, bila kita tidak mencapai objektif, kita akan buat aktiviti pemulihan, buat penambahbaikan. Dengan cara macam mana? Macam itulah juga guru. Penambahbaikan dia berubah-ubah, bergantung kepada generasi, sikap pelajar dan kategori pelajar tu, sama ada dia cergas ke, rendah ke atau sederhana lah. Macam itulah.
Soalan yang berikutnya adalah okey. Apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Dia kontra kepada apa yang saya cikgu cakapkan tadi lah. Okey, pertama kita kena ada sifat penyayang tadi. Kontra dia, kita tak boleh panas baran. Panas baran kita akan cepat buat sesuatu yang tanpa kawalan kita. Yang kedua, sebagai seorang guru ni kita mestilah menjadi role model pada pelajar kita. Okey, janganlah kita sebelum kita nak masuk kelas macam mana kita tak tahu pun. Kita tak study pun, lebih mendalam. Kita kena lebih pandai daripada pelajar kita. Kan? Dapat kalau kita dapat kelas yang sekolah yang biasa, okey macam sekarang ni sekolah Raja Permaisuri Bainun, kluster negeri. Jadi pelajar-pelajar dia lebih orang kata lebih cerdik lah. Jadi kita kena lebih cerdik daripada mereka. Sebelum kita menjadi lebih cerdik, kita kena banyak ilmu. So sebelum kita mengajar, jangan kita berhati walaupun cikgu dah lama, cikgu akan cari yang lebih daripada buku teks. Apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru pada guru yang akan datang? Apa yang saya nampak adalah kita kena bakal pendidik ni mesti upgrade pengetahuan yang terbaru dan terkini. Sebab mereka ni lebih suka kepada yang terkini, contoh Kahoot, Quizy, Canva AI. So daripada Canva AI tu kita boleh bina game sendiri kan. Dari situ dia orang lebih minat. Tapi kalau kita janganlah risau kita tak mahir dalam tu, kita tak boleh buat benda yang lain. Kita boleh buat dalam bentuk maujud. Satu soalan lagi. Apakah nasihat yang cikgu boleh berikan kepada kami sebagai bakal insan guru profesional? Silah bersemangat, terus bersemangat dan jangan putus asa dengan sikap-sikap pelajar. Yang kedua, terus cari ilmu. Jangan cukuplah apa yang kita belajar kat universiti cukuplah sekadar buku teks. Tak. Kita kena terus cari ilmu. Tapi jangan risaulah. Kementerian Pendidikan ada mengadakan pelbagai kursus. Bila dah jadi cikgu nanti, pelbagai kursus kita akan sertai untuk menambah pengetahuan kita. Jadi kita tak ketinggalan. Ikut semasa lah, perkembangan teknologi semasa. Akhir sekali lah kan. Akhir sekali cikgu berharap bakal graduan Fakulti Pendidikan apa? Fakulti Pendidikan campur-campur macam mana ni? Fakulti Teknikal dan Vocational. Fakulti Teknikal dan Vocational seperti cikgu juga, Teknikal dan Vocational. Terus kuat, terus bersemangat, terus berusaha sehingga mendapat segulung ijazah menjadi lesen untuk menjadi seorang guru lah. Macam tu. Jangan mudah putus asa. Tapi semua hebat-hebat belaka ni. Ada lagi? Ada apa-apa lagi ke yang nak ditambahkan? Berkenaan apa ya? So, secara kesimpulannya, berdasarkan persoalan-persoalan yang bakal-bakal graduan pendidikan ni adalah dari segi peribadi seorang guru kan. Peribadi seorang guru seperti yang saya secara kesimpulannya lah cikgu boleh buat adalah terus bersemangat, penyayang, jangan amalkan sifat mudah marah, terus menuntut ilmu yang terkini. Kemudian semua-semua yang akan kita dapat tu adalah sebenarnya berdasarkan pengalaman kita dan berdasarkan generasi yang kita ajar. Okey, itu saja. Okey, demikianlah sedikit mengenai interview kita pada hari ini untuk subjek insan guru profesional.